Hari ini saya telah memfailkan saman malu ke atas putusan Malaysia menerusi peguam saya kapal Singapura iaitu YB Gadipsin. Nah, saman malu ini terpaksa dibuat kerana utusan Malaysia terus membuat fitnah, pembohongan dan juga penipuan ke atas saya dan kerajaan negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang. Sungguh pun kita telah jelaskan sebelum ini bahawa tidak sebarang dasar-dasar anti Melayu ataupun anti Cina ataupun anti India dijalankan oleh Pakatan Rakyat, tetapi putusan Malaysia masih memainkan politik perkauman dan rasis ini. Di antaranya, ini kita boleh lihat dalam muka surat 5 dan 6 bahawa saya menindas orang Melayu dengan melenyapkan satu persatu perkampungan mereka di Pulau Pinang. Saya rasa semua pun tahu kerajaan negeri tak pernah membuat demikian. Tak ada satu kampung pun dilenyapkan oleh kerajaan negeri. Membatalkan perarakan Maulidur Rasul. Semua pun tahu bahawa perarakan Maulud dijalankan setiap tahun. Malah diadakan lebih meriah setiap tahun. Mencegah peniaga Melayu berniaga di Kumta pada bulan Ramadan. Ini pun tidak benar. Semua pun ada beli barang dekat Kumta pada bulan Ramadan ataupun di mana-mana tempat di Pulau Pinang. Merobohkan kampung Buah Pala dan perkampungan Melayu di Kampung Genting dan Kampung Buka Asam. Kerajaan ini tidak pernah meroboh mana-mana kampung. Kalau ada pun adalah menerusi pemaju dengan perintah mahkamah. Tak ada kaitan dengan kerajaan negeri. Kalau kita lihat di Kampung Genting dan Kampung Buka Asam, Kampung Genting memang tak berlaku. Kampung Buka Asam semua pun pemaju terlibat tetapi dapat ditahan oleh kerajaan negeri kerana tidak ada sebarang plan kebenaran diluluskan oleh PPP. Bukan macam Kampung Buah Pala di mana plan telah pun diluluskan oleh kerajaan dulu dan memang mereka boleh berbuat demikian dengan perintah mahkamah. Dan yang terakhir, menggunakan dana dari sumber penjudian bagi program Warga Emas. Kita telah jelaskan banyak kali bahawa program Warga Emas memberikan setiap warga emas lebih 60 tahun, 100 ringgit setahun datang daripada program anti rasuah, dividen anti rasuah. Tidak ada satu sen pun disumbangkan daripada mana-mana syarikat. Semua adalah hasil kerajaan negeri. Dan ini disahkan bukan sahaja oleh saya, tetapi juga oleh Pegawai Kewangan Negeri Dato' Farizal Darus. Dan jangan lupa bahawa penyata kewangan Pulau Pinang dapat kepujian daripada Ketua Audit Negara dan adalah penyata kewangan yang mempunyai prestasi paling baik di Malaysia pada tahun 2009. So janganlah, sebelum kita jelaskan banyak kali, tetapi utusan masih jahat, masih bertindak jahat, masih berniat jahat, masih melakukan jahat dengan menaburkan fitnah yang mahu menimbulkan kebencian di antara kaum ke atas kerajaan Pakatan Rakyat. So kita tak ada pilihan, semua pun ini bukan kali pertama, semua pun kita telah menjelaskan berkali-kali, tetapi utusan Malaysia tetap dengan pengumumannya. Saya rasa tipu dengan utusan Malaysia adalah adik-beradik berkembar. Tak boleh diasingkan lagi. So kita tak ada pilihan, kita terpaksa membuat sama malu ke atas utusan Malaysia untuk membetulkan kebohongan dan fitnah ini. Dan kita akan biarkan keputusan bagi keadilan dan juga membolehkan semua orang tahu. Macam
kerajaan negeri tak pernah lupa mana-mana kampung, baik India, baik Melayu, baik Cina. Kerajaan negeri tak pernah batalkan perarakan maulud, malah dijalankan lebih besar lagi. Yang batalkan ialah negeri lain. Mungkin dia silap negeri lah. Ada negeri lain yang tak ada perarakan maulud. Dia tahu. Negeri mana dia tahu. So, tak ada kaitan dengan Pulau Pinang. Dan juga tentang menggunakan dana dari sumber perjudian bagi program Warga Emas. Kita tak ada kuasa keluarkan lesen judi. Yang ada kuasa keluarkan lesen judi ialah Kerajaan Persekutuan. Mengapa yang keluarkan lesen, yang dapat wang judi tak dipersalahkan, yang tak ada kaitan langsung, yang tak berdosa pula dipersalahkan. So itulah putusan Malaysia. Tipu dan bohong memang budaya putusan Malaysia. So itu sebab kita terpaksa membuat demikian supaya pembohongan ini tidak diulangi. Bila saya menang, apa-apa barang yang buat, ini akan kita bagi untuk program anti-miskin. What's the count like? Ini adalah saman di mahkamah yang kedua, tetapi ada beberapa notis yang lain. Saya percaya di dalam jumlah keseluruhannya dalam 7 sehingga hari ini lah. Yang akan tambah lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam rencana ini yang menjadi bahan subjek tuntutan hari ini, dia merangkumi kesemua perkara yang mana notis-notis yang dahulu satu persatu dihantar. Dia telah menyusul pada rencana ini yang mempunyai kesemuanya dalam satu rencana. So kita consolidate kepada ini. Cumulative. But because they go on the same issue, they the same issues again and again and again. Finally, that issue on the 28th of December, they repeated all in one article. So it's like dia ulangi borong lah. Wholesale, they repeated all the previous falsehoods and lies in one article. So to file a summons there covers all the previous lies that they made against me and the Pakatan Rakyat State Government. Maybe the last one, this one, is the second one. The first suit was filed in 2008. This was in relation to the article by Putusan stating that the Chief Minister did not want the what you call demonstration. No, NEP. Wanted to do away with the NEP. When in fact he had issued a written statement whereby he never said such a thing. So open tenders. He wanted to have open tenders. So that is actually being case managed at the moment, and is coming up, I believe, on the 27th of January for case management, whereby we are supposed to put in the witness statements and so forth. 27 of what? January. Case management. Case management. Before whom? Before the registrar. We expect there will be more lies, especially in the election. A lot of lies coming up. Every time things they never say, they will put it in our mouth and try to create racial hatred. And this is very dangerous for Malaysia. Ini sangat bahaya. Kerana racun yang mereka nak bubuh adalah racun benci, racun keganasan, racun pembunuhan even. Like celebrating, meraihkan Mei 13 sebagai hari keramat. Ini utusan Malaysia.